Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Yang dihormati Tuan Mizhar bin Haji Mazlan sebagai pengarah di ILKKM Sungai Buloh, dan yang dihormati Puan Masarofah bin Safihiz sebagai Timbalan Pengarah Akademik ILKKM Sungai Buloh dan juga selaku penasihat kepada Jawatan Kuasa CPE ILKKM Sungai Buloh. Dan yang dihargai Encik Zulfadli Abdul Majid sebagai pengerusi Jawatan Kuasa CPE RKKM Sungai Buloh dan juga barisan ketua-ketua program, ketua-ketua unit, dan para peserta yang dikasihi sekalian. Okey, selamat datang kepada semua ke program CPE kita pada petang ini. Saya rasa memang daripada pelbagai institut dan juga daripada pelbagai agensi saya rasa memang diwar-warkanlah sebelum ni, dan terima kasih sekali lagi diucapkan sudi meluangkan masa untuk kita mendengar perkongsian daripada panel yang diundang khas ke program CPE kita pada petang ini. Okey, tajuk CPE kita pada petang ini memang bertepatanlah dengan bulan yang mulia ini, Ramadan, iaitu Operasi Penguatkuasaan dan Ramadan, dan yang mana baru-baru ini juga kita diviralkan dengan beberapa kes di bazar Ramadan yang mana ditutup dan dikompon beribu-ribu. So hari ini panel kita yang memang mempunyai kepakaran, pengalaman yang luar biasa berkenaan dengan operasi penguatkuasaan. Jadi bagaimana peraturan kesihatan yang perlu dipatuhi oleh peniaga-peniaga dan bagaimana penguatkuasaan yang dijalankan oleh pengamal kesihatan awam berkaitan dengan fokus kepada terutamanya bazar Ramadan lah sekiranya berlaku kes yang mana ini adalah untuk kita mengoptimumkan tahap kesihatan orang awam. Okey, tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan penceramah kita yang hebat pada petang ini adalah Encik Ramli bin Ahmad. Beliau juga merupakan lulusan tertinggi sarjana pengurusan kesihatan persekitaran dan berpengalaman selama 27 tahun dah di bidang servis kesihatan awam. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kepada penceramah kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Puan Aisyah. Sebenarnya tak adalah berpengalaman sangat tapi ilmu tu insya-Allah ada dan kita boleh share lah bersama di sini. Sama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menyaksikan yang telah join Google Meet ni. Tak lupa juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi hari ni hari ke berapa kita berpuasa kan. Hari ke-15, 14 macam tu lah. Kemudian orang kata saya ni kalau nak bagi talk saya lebih suka berdepan. Itu memang akan syok lah. Okay. Ini rasa macam baca berita pun ya. Tapi tak apalah. Demi untuk share kita punya ilmu ni, saya menawarkan dirilah untuk kongsi pengalaman saya semasa saya di servis. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Saya dah 27 tahun saya servis dan 19 tahun daripadanya saya berada di bahagian servis lah. Dan selebihnya tu saya masuk ke KKM sebagai pengajar, dan saya rasa itu sudah banyak ilmu saya daripada U29
lepas tu naik ke 32, 36 dan akhir sekali ke 41 saya datang sini ya. Dan saya pernah juga bekerja di 2 pejabat kesihatan daerah. 2 kali di Jabatan Kesihatan Negeri dan 2 kali saya bekerja di Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Unit UIP dengan unit kejuruteraan. Baik, itu sedikitlah berkenaan dengan diri saya. Kemudian dalam perbincangan, saya lebih suka kepada perbincangan ya. Tolonglah berbincang dengan saya apa-apa isu yang tuan-tuan rasa, sebab ini lebih kepada perkongsian ilmu. Bukan saya nak mengajar bagaimana nak buat penguatkuasaan. Saya nak mengajar bagaimana harusnya orang supaya jadi pegawai penguasa yang baik. Bukan, itu semua teknikal. Benda-benda macam ni kadang-kadang kita dapat daripada pengalaman yang kita ambil di lapangan. Jadi di sini saya akan share lah pengalaman-pengalaman yang saya dah dapat, dan saya rasa di dalam ni pun ramai juga peserta kita pada hari ini yang ada pengalaman mungkin lebih luas daripada saya. Jadi please join saya lah. Kalau tak tanya pun just share apa-apa yang berkaitan dengan penguatkuasaan. Okay. Antara lain tujuan utama kita berada di sini sebenarnya saya pegang kepada 3 perkara penting. Pertamanya kalau boleh dalam akhir sesi nanti sekurang-kurangnya kalian semua tahu apa itu penguatkuasaan di bulan Ramadan. Dan yang kedua, setelah kita tahu apa itu penguatkuasaan, kita menjadi sebahagian daripada mata dan telinga Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan bahawa semua yang berada, makanan yang berada, peniaga yang ada di luar sana mematuhi kendak-kendak dan peraturan akta serta peraturan makanan lah. Dan yang ketiga, kita ni kadang-kadang orang kata kena jadi seorang pegawai kerajaan yang ada jiwa dan perasaan. Ini ayat Maha Guru saya lah. Maknanya kita sebagai seorang penguatkuasa, kita bukan saja menjalankan penguatkuasaan terhadap akta, tetapi kita ada jiwa dan perasaan semasa melaksanakan tugas tersebut lah. Right. So, okay. Jadi, kalau sesi ni, kalau siapa nak bertanya, boleh write down ataupun angkat tangan lah. Tak ada masalah. Baik, kita tengok slide ada sikit. Slide ada sikit. Jadi, saya prepare sikit dalam masa yang terdekat ni. Jadi yang lebihnya semua daripada, insyaAllah daripada kepala saya lah. Okey, baik. Okey, jadi kalau pengenalan ni dah kenal kan, saya memang Ramli bin Ahmad, pengajar pembantu kesihatan awam KKM Sungai Buloh, dan saya dah hampir 8 tahun lah berkhidmat di LKKM. Sebelum ni memang saya daripada servis lah, dari servis. Kemudian saya nak share sedikit pengalaman apa yang saya dapat di servis lah. Pertamanya kalau kita tengok slide yang pertama ni, kalau tengah-tengah tu kalau tuan-tuan tengok, dia adalah logo penguatkuasa Kementerian Kesihatan Malaysia. Ni mungkin ada yang belum tengok lah. Kita memang dibekalkan, kuasa ni memang akan dibekalkan dengan pertamanya kad kuasa tu. Maknanya kalau kita nak pergi tegur orang, nak melaksanakan akta dan peraturan, bukan suka-suka. Kena ada peraturan yang menyatakan bahawa kita diturunkan kuasa atau diberi kuasa ataupun berkuasa. Okay. Jadi kalau kita tengok logo ni tak silap saya dah lama dah. Saya tak ingat tahun bila, tapi saya dalam servis saya dapat logo ni kemudian dengan kad kuasa. So kalau kita masuk kedai, kita akan tunjukkanlah logo ni.
logo ni kepada tuan kedai dengan kad kuasa sekali. Dia memang dalam satu beg. Kemudian apa yang kita nak cerita hari ni? Kita nak cerita hari ni berkenaan dengan aktiviti penguatkuasaan kesihatan awam. Apa itu aktiviti penguatkuasaan kesihatan awam? Okey, kalau kita melihat daripada isu penguatkuasaan ni, sebenarnya dia terlalu luas. Terlalu banyak, terlalu luas maksud saya tu, terlalu banyak akta yang terlibat di dalam kesihatan awam. Banyak akta yang terlibat dalam kesihatan. Itu akta saja, belum lagi masuk peraturan-peraturan di bawah akta serta ordinan-ordinan yang berada di Sabah dan Sarawak. Kadang-kadang ada yang terpakai di Semenanjung. Malah ada yang tidak terpakai di Semenanjung tetapi terpakai di Sabah dan Sarawak. So hari ini saya nak share sikit dengan apa operasi penguatkuasaan kesihatan awam dan Ramadan. Kalau saya dah ikutkan aktiviti penguatkuasaan awam ni, sebenarnya dia satu aktiviti yang berlarutan ataupun berjadual ataupun yang sentiasa berjalan. Bukan saja pada bulan Ramadan. Selain daripada bulan Ramadan, kita juga akan panggil dia sebagai satu operasi penguatkuasaan musim perayaan. So maknanya bukan Ramadan saja, tetapi ia melibatkan Christmas, dia melibatkan Deepavali, Kongi Fat Choi, Tahun Baru dan sebagainya. Apa saja aktiviti perayaan akan ada penguatkuasaan yang kita jalankan. Kenapa nak buat masa-masa perayaan ni tak menyusahkan orang ke? That the issue is. Nanti kita bincang dengan lebih lanjut kat dalam lah. Right? Okey. Kalau tuan-tuan perempuan tengok gambar ni pun, Ramadan tiba. Bila tiba je Ramadan, kita akan rasa satu macam di Malaysia lah. Bukan di Malaysia, saya rasa di mana-mana pun. Rasa macam satu pesta yang kita akan sertai, yang mana pesta ni kebanyakan dia akan melibatkan makanan bila? Makanan untuk berbuka puasa. Dan orang bukan saja datang untuk membeli makanan untuk berbuka puasa, malah dia akan beli sekali lamsam dengan sahur. Betul? So, yang inilah yang menjadi cabaran kepada Kementerian Kesihatan Malaysia serta majlis perbandaran dan sebagainya untuk mengawal daripada makanan ini tercemar dengan benda-benda yang kita tak nak dengar lah. Right? Jadi kalau ikut gambar ni kan, kalau dalam kelas memang seronok. Tapi yang ni seronok juga, tapi memang tak ada permainan yang saya boleh buat lah dekat sini. Kalau nak ikutkan ini, tak silap saya di KL. Okay. Anggaran sehari yang berada di Bazar Ramadan ini dalam 3,000 orang. Okay. Yang tu penguatkuasa wajib tahu. Okay, seterusnya. So many issue. Banyak isu berkenaan dengan makanan. Restoran Thai ternak lipas, terima aduan restoran kotor, budak mati keracunan, dan semua aduan ini adalah aduan yang disampaikan melalui media. Baru-baru ni, sekarang ni, dulu ini media pakai surat khabar. Berbanding dengan sekarang, lagi cepat. Viral je dalam telefon, tak. Punca asal, punca ujung, tak tahu. So, isu-isu ni perlu kita tangani supaya, dia ini memang tiap-tiap tahun. Kalau kita tengok tarikh-tarikh surat khabar ni, memang setiap kali raya, memang setiap kali ada keramaian dan sebagainya. Jadi, kita sebagai penguatkuasa, kita tidak boleh nak kontrol orang mengadu domba macam ni kan. Cuma what we are supposed to do is, kita hanya mampu untuk mengawal, mencegah daripada berlakunya perebatan penyakit dengan lebih teruk.
Alright, skop kita pada petang ni saya nak bercerita tentang Bazar Ramadan saja, operasi Bazar Ramadan saja. Dan yang keduanya saya nak masukkan sikit berkenaan dengan LAK dan SITA. Apa itu LAK dan SITA? Please stay tune sampai ujung rancangan. Right. So Bazar Ramadan, kalau kita tengok lain-lain perayaan tu, dia tak ada sangatlah bazar makanan, okay? Sebab dia orang tak puasa apa semua, so makanan boleh beli di mana-mana, di kedai. Tetapi bagi kaum Muslim, Bazar Ramadan ni seolah-olah satu tempat untuk mencari makanan. Makanan sama ada ia sudah dimasak, belum dimasak dan sebagainya. Ini merupakan cabaran kepada penguat puasa untuk memastikan bahawa setiap makanan yang dijual itu berada dalam keadaan yang bersih dan selamat. Ini dua ayat kena bergabung. Dia tak boleh bersih je tapi tak selamat. Tak boleh selamat saja tapi tak bersih. Makanan selamat untuk dimakan, boleh makan, tapi di dalamnya ada paku, ada kayu, ada daun dan sebagainya. Dia tak bersih. Okey, apa itu operasi? Kalau kita tengok ni saya minta maaf lah, saya pinjam gambar kalau ada siapa-siapa dekat sini kan yang kenal beliau ni saya pinjam gambar je. Ni kad puasa yang kita gunakan dengan uniform. Ini wajib Pertamanya, apa itu operasi? Operasi ni banyak makna. Ni saya cerita sikit je. Dia melakukan gerakan, okey, macam tentera dia lakukan operasi peperangan sekarang contohnya kan. Itu operasi juga namanya. Kemudian bergerak, berjalan. Ini secara berkumpulan. Ini yang kita gunakan. Maknanya dia tak boleh duduk. Duduk bukan operasi. Kalau duduk panggil mesyuarat. Kemudian menjalankan kegiatan, perniagaan dan sebagainya. Maknanya dia kilang tersebut beroperasi ke tidak? Itu maksud dia. Kemudian yang keempat ni mengoperasi, melakukan pembedahan. Maknanya ini kalau macam dalam bilik bedah, tengah buat apa tu? Tengah buat operasi. Buat operasi maknanya dia tengah bedah, tengah potong-potong orang lah. So jadi dalam penguasaan ni dia termasuk kepada bahagian dua tu lah. Maknanya bergerak dan berjalan. Kemudian penguasaan kesihatan awam ni, apa pentingnya yang kita tahu? Pertamanya melaksanakan tindakan terhadap akta dan peraturan berkaitan. Akta bukan satu akta. Saya nak bercerita kat sini, kita menjalankan apa-apa penguasaan. Contoh sebab kita cerita pasal penguasaan penguasaan bulan Ramadan, makanan. Kita akan gunakan akta makanan, dan peraturan makanan. Isu dia dua ni saja kan kita guna. Kita guna dua ni saja ke? Akta makanan dan peraturan berkenaan dengan makanan? Sebenarnya tidak. Ni penguasa semua kena ingatlah mana yang ada kat dalam ni, mana yang boleh share dekat luar tu. Setiap penguasa saya rasa farmasi pun sama macam ni. Saya rasa ni MA dan sebagainya. Dia orang ni menjalankan penguasaan. Dia orang bukan bawa satu akta. Dia orang terikat juga dengan akta kanun acara jenayah, akta SPRM, akta kita punya tindakan tata tertib dan sebagainya. Jadi sebab itulah setiap penguasaan yang kita jalankan, kita kena ada protokol, kita kena ada prosedur, kita kena ada SOP. Penguasaan fine, you akan jalankan penguasaan kan, tetapi you tak ikut protokol, maknanya you tak ada integriti. Jadi tak ada integriti. Contoh ni saya bagi contoh masuk dalam permis, pernah berlaku viral dekat TV di majalah dan sebagainya, surat khabar dan sebagainya. Meminta-minta lah. Jadi dia menjalankan penguasaan, dia ikut peraturan dan akta, tetapi di bawah kanun acara jenayah dia telah melakukan satu kesilapan. Sebab tu saya katakan kita pergi menjalankan penguasaan ni bukan dengan satu atau dua akta yang kita ada, tetapi kita terlibat juga dengan akta-akta yang lain, right? Okey, kemudian membuat promosi berkaitan pematuhan kepada undang-undang. Kadang-kadang di dalam perniagaan, orang berniaga ramai-ramai di Bazar Ramadan ni, kadang baru tahun tu dia start berniaga pun.
Okey, kita tidak, Kementerian Kesihatan tidak melarang mana-mana orang yang nak berniaga. This is benda yang bagus. Begitu juga majlis, kan? Ada semangat daripada tak ada kerja mengangkang kat rumah, kan? Lebih baik berniaga di bulan Ramadan. Jadi tak ada masalah. Kita tidak pernah melarang. Tetapi apa yang kita mahu adalah setiap peniaga ni bertanggungjawab terhadap apa jua yang dia jual. Especially makanan. Ya? Kadang-kadang kita dengar macam-macam berkaitan dengan isu-isu lah. Pengalaman saya ni cerita pengalaman sikit berkenaan dengan pemeriksaan ni. Pernah sampai je dekat sana, dari jauh dia dah bagi tahu dah. Tengok, itu semua tu nak masukkan pasir dalam makanan kita semua. Dia ada pasukan yang haluan kiri dengan kerajaan, dengan majlis dan sebagainya. Seolah-olah macam penguasa ni datang untuk memasukkan pasir di dalam makanan dia orang. Maknanya apa tu? Maknanya macam kita nak compound dia orang, tak nak bagi dia orang berniaga. Konsep ni salah. Tetapi kalau dia orang berniaga mengikut peraturan, mengikut kehendak, sebab saya dah cerita tadi, pada kita ni, penguasa ni, at the end dia, kita ada jiwa dan perasaan. Ada benda-benda yang kita lihat sebelah mata. Maksud saya tu bukanlah kita bukanlah kita membenarkan semua orang yang menyalahi undang-undang untuk berniaga. Dia bukan gitu. Tetapi apabila setelah adanya perbincangan, setelah adanya persetujuan, win-win situation, maknanya barulah kita akan benarkan dia orang berniaga. Kemudian orang-orang macam inilah yang kita akan bagi promosi. Promosi maknanya di samping kita menjalankan penguasaan, kita bagi dia pamphlet, kita bagi dia ilmu supaya berniaga sepanjang bulan Ramadan. Sebab dia orang ni one off niaga je setahun sekali. Ataupun kalau ada 2 kali raya haji, raya apa semua, tapi raya haji tak adalah baca Ramadan. Kan, raya haji kita boleh makan di mana-mana saja. Jadi orang-orang ni kita akan bagi promosi berkaitan dengan kebersihan dan keselamatan makanan lah. Kemudian yang setelah kita pikul akta, setelah kita promosi, barulah kita pantau mereka ni berniaga sepanjang bulan Ramadan tersebut lah, sepanjang waktu perniagaan tersebut. Kita menilai adakah sesuai untuk diteruskan untuk akan datang dan memberi maklum balas tentang pencapaian undang-undang yang berkaitan. Berapa kompon kita dah keluarkan, berapa nasihat kita dah keluarkan. Itu kerja penguasa ya. Okay. Jadi tujuan dia antara lain sebagaimana yang saya dah kata tadi adalah meningkatkan status kesihatan dan kualiti hidup masyarakat. Apa status kesihatan awak? Hari ni katalah kita pergi bazar malam tadi cerit-berit. Adakah kita hendak besok kita cerit-berit lagi? Dah tentu tidak. Jadi kita hendak status kesihatan kita adalah lebih baik daripada semalam. Kemudian mencegah insiden dan prevalence. Benda ni berlaku, penyakit jangkit ni benda yang tak nampak, tetapi kita boleh cegah melalui apa yang kita buat. Apa yang kita laksanakan. Kalau orang berniaga kan, apa yang perlu dia step-step yang dia buat. Nanti kita cerita sebab banyak lagi benda nak cerita ni sebenarnya. Kemudian pendidikan cara hidup sihat, keadaan tempat kerja yang sihat. Tempat kerja yang sihat ni bagi penguatkuasa apabila masuk ke bazar, tu adalah tempat kerja. Sihat dan selamat. Selamat ke tidak? Sebagai penguatkuasa, saya nak bagi tahu kita di samping kita menjalankan penguasaan terhadap undang-undang yang kita pikul, sebenarnya undang-undang tersebut first sekali dia kena cover kita. Dia kena cover penguatkuasa. Dalam undang-undang itu mesti jelas menyatakan bahawa penguatkuasa ni siapa. Kemudian apa yang melindungi penguatkuasa. Sebab tu kita berani masuk. Kalau tak, saya pun tak berani. Kan? Tengah-tengah operasi, orang pukul. Saya pernah masuk dalam kedai, buat operasi bersih kedai. Dia macam, yelah, dia takkan welcome kita punya. Kalau penguatkuasa datang, dia orang takkan welcome dia.
Dia orang takkan, kalau boleh jangan masuk Dia sepanjang saya berurusan dengan dia, dia pegang pisau potong sayur. Okay? Itu pengalaman saya. Tapi alhamdulillah lah atas jiwa dan perasaan yang kita ada kan, pengalaman yang kita ada, dia cuma pegang je lah. Tetapi ada tempat-tempat lain, rakan-rakan saya yang lain kena kejar pun ada. Sebab saya tahu bahawa saya masuk tu saya dikawal oleh undang-undang yang masih ada. Itu penting bukan main masuk saja. Ingat kepada adik-adik baru ni, betul undang-undang cover kita kan, tapi kadang-kadang dia orang ni, peniaga ni dia bukan marah sebab kita datang tau. Dia tak marah sebab kita datang, betul itu kerja kita, dia faham. Tetapi dia marah sebab tertib kita datang tu tak betul. Ni kena ingat. Sebab kita akan merasa bahawa time tu kita lah yang paling berkuasa sekali. Kita akan rasa tu. Rasa ni kena buang. Bila kita rasa kita yang paling berkuasa semasa buat pemeriksaan, kita akan jadi kurang ajar. Orang takkan melawan. Kita tunjuk sana, tunjuk sini, orang takkan melawan sebab orang tahu kita paling berkuasa. Benda ni kena buang. Ini nasihat saya lah kepada yang baru-baru ni. Cuba berurusan ke arah itulah. Dan kalau betul kita berurusan, kita maklumkan dia benda ni tak betul, benda tu tak betul, saya rasa tak ada masalah. Okey. Penguatkuasaan ni kita jalankan, yang saya kata tadi, bukan saja penguatkuasaan bulan Ramadan ni. Kalau kita tengok berapa banyak harta yang kita pikul. Pertamanya berkenaan dengan harta kawalan penyakit, bawaan vektor. Okay. Kemudian ini kawalan hasil tembakau. Kalau kita tengok gambar ni, kasar saya ni anda boleh nampak. Kasar saya ni dalam telefon mungkin boleh nampak kot. Bayangkan seorang budak muda compound orang yang lebih berumur isap rokok di tempat awam. So how you feel? Bagaimana nak bercakap dengan orang tua? Sebab dia boleh terima compound, tetapi macam saya kata tadi, dia tak boleh terima kadang-kadang apabila kita meletakkan diri kita sebagai orang paling berkuasa dan kita boleh cakap apa saja. Itu silap. Sebab tu sebagai penguasa, kadang orang maki kita telan. Kalau kita balas balik, kita pula salah. Tu kena ingat. Telan dulu, at the end baru kita keluarkan balik apa yang dia orang cakap tu betul ke tidak. Sebab ni tengah panas ni. Kita turun compound ni, dia orang tengah panas. Kemudian yang gambar yang tengah ni kalau tengok, ini operasi kita bersama agensi-agensi lain lah. Kita buat operasi sama dengan Majlis, Jabatan Agama Islam, dengan KPDNKK ke. Dulu nama dia memang KPDNKK ke. Kawalan Harga dan sebagainya lah. Ini contoh di bawah harta makanan. Kemudian ni kita tutup kedai. Tutup kedai ni adalah satu isu yang besar. Sebab saya kalau buat operasi tutup kedai ni, sebenarnya mana kedai yang saya masuk semua tutup. KFC kita pernah tutup. Bolehkah saya sebut nama KFC kat sini? Kan, maknanya kedai yang berprestij macam tu, hotel kita tutup. So kalau kita nak pergi makan makan berbuka puasa bulan Ramadan ni kan, kalau rasa tak nak kat gerai dekat hotel, hotel pun kita tutup juga. Ikut jalan belakang lagi baik. Itu terpulang pada kita. Kejap lagi kita bincang mungkin dengan isu tu. So, kenapa kena operasi? Pertamanya sebab ada isu. Sebelum ada isu ni, sebenarnya rutin dia adalah rutin penguasa untuk memantau surveillance kepada pergerakan makanan, peniaga dan sebagainya kan. Apabila dia ada isu, dia akan jadi lebih kerap operasi tersebut dijalankan. Kemudian kesihatan pengguna, ini adalah objektif KKM kita. Objektif kita nombor 1. Penguatkuasaan ni tuan-tuan kena ingat bahawa ia adalah tindakan terakhir. Tindakan terakhir yang perlu kementerian ambil untuk memastikan rakyat dan pengguna terjamin dia punya kesihatan.
So maksudnya sebelum penguatkuasaan ni siapa yang masuk? Okay. Sebab tu kita ada bahagian-bahagian promosi kesihatan, dia akan promosikan di TV, di radio dan gadget dan sebagainya. Paper dan sebagainya. Dia orang ni akan bagi maklumat kepada semua peniaga, semua pengguna lah. Kemudian yang ketiga, selamat dan berkat untuk dimakan. Ini memang kalau kita meniaga barang curi, kan, kita curi ikan orang, lepas tu kita bakar, kita jual dekat bazar Ramadan. Sesuai tak? Itu tak berkat lah maknanya. Seolah macam tu lah. Kemudian operasi ni juga kita perlu buat serentak. Ini saya nak share sikit pengalaman bahawa kalau operasi, okey, hari Isnin kita pergi dekat bazar Matang Pagar. Ada satu tempat Matang Pagar nama dia. Hari Selasa kita buat operasi di Sungai Buloh. Hari Rabu kita buat operasi di Tasik Biru. Contoh kan. Ini adalah tempat-tempat bazar Ramadan yang kita ada. Tuan-tuan rasa hari Selasa, Rabu, Khamis dan seterusnya itu bazar Ramadan dia cantik tak? Dia akan terurus. Sebab sejarahnya hari Isnin dah kena dekat Matang Pagar. Dah ramai yang kena compound. Dah ramai yang... Diorang ni ada grup WhatsApp dia orang masing-masing. Jangan risau. Saya pernah buat operasi tutup kedai. Satu kedai saya tutup. 8 kedai yang lain tu dah tak beroperasi. So, dia orang cepat. Sebab tu lah bila operasi namanya saya lebih suka merahsiakan lokasi. Ini teknikal sikit. Ini kena tambah lagi 2 jam. Okey, yang keduanya melibatkan kos. Kos memanglah kadang-kadang operasi Ramadan kita barang-barang tak tahu daripada mana, kemudian dia orang dah meniaga, sebahagian lagi tak ada untung. Itu melibatkan kos kehidupan dia orang lah. Kemudian peniaga mengambil kesempatan. Ini penting. Ini penting untuk tahu bahawa di hari-hari macam inilah peniaga akan start keluarkan barang-barang lama. Okey. Ini contoh operasi bazar Ramadan yang kita buat. Maknanya kalau kita tengok ni, kalau tuan-tuan nampak ni, ini adalah peniaga yang memakai slipper. Okey. Waktu meniaga dia memakai slipper. Ini tak disarankan sangat oleh aturan kebersihan makanan. Sebab apa? Sebab apa tak pakai slipper tak boleh? Katakan, saya ambil satu contoh ni je. Katakan hujan. Niaga, hujan dan bawah akan jadi lecak. Kalau pakai slipper, kena pula jenis slipper yang bila kita jalan dia memercikkan air apabila kita berjalan ke atas. Kan? Dan air itu akan masuk ke dalam makanan-makanan yang dia orang jual lah. Itu salah satu contoh. Kemudian di bazar Ramadan juga kita akan ambil semua sampel makanan. Kita ambil sampel makanan ni, pertamanya kita pergi lebih awal. Lebih awal tu makanan dia panas lagi. Dia orang meniaga kadang sampai pukul 7 sampai buka lah kan. Tapi kita tak nak mengganggu. Sebab ada yang petikai, kenapa tak ambil pukul 6 tu, pukul 7 tu kenapa tak ambil. Jadi kita kena fikir juga bahawa kita tak nak mengganggu peniaga-peniaga ni untuk berniaga. Sebab kalau kita ambil makanan sampel macam ni, satu tempat tu akan jadi lama. Okay? Akan jadi lama, 2-3 sampel akan jadi lama, isi borang, kemudian kita buat disinfeksi dan sebagainya. Di tempat itu kita akan jadi lama lah kat situ. Jadi kita orang peniaga tu dia nak berniaga. Kan? Maknanya bazar Ramadan ni waktu berniaga dia tak panjang. So kalau katalah satu tempat tu kita ambil dalam setengah jam ke 1 jam, dia ada beberapa jam lagi untuk berniaga yang mana customer dia semua dah terlepas. Jadi kita kena fikir macam tu jugalah. Bukan kita nak menghalang dia orang berniaga, tak. Sebab tu kita ambil sampel lebih awal. Dia buka itu kita ambil sampel. Okey, apa yang perlu anda kita bincang sikit berkenaan bazar Ramadan ni. Apa yang perlu anda tahu adalah berkenaan kalau tuan-tuan sendiri pergi ke bazar Ramadan kan,
Pergi, petang ni nak pergi, dah fikir dah nak masak lemak cili api ke apa ke kan. Dah fikir dah di bazar Ramadan tu siapa jual. Pertamanya tuan-tuan kena tengok. Pertama nak tengok apa? Permis dia. Permis ni apa? Gerai dia sendiri. Bazar Ramadan ni maksud dia bukan saja bazar yang berkumpul. Tak, kadang-kadang tepi jalan tu ada satu-satu, dua. Kadang-kadang dia beradik, dua kemah. Macam tu. Itu consider sebagai bazar yang harus kita periksa juga. Okey, permis tu kena tengok. Okay. Adakah dia meniaga tanpa air? Adakah dia meniaga tanpa kemah? Permis tu sini tengok. Kemudian kemah dia tu tengok. Kadang-kadang orang, ni saya nak perhati, saya nak bagi tahu. Kita pergi tengok permis, tengok kemah buat apa cik? Betul. Tetapi apabila dia misalnya meniaga, dia akan gulung kemah dia, dia akan masukkan dalam kenderaan untuk bawa pulang. Okay. Dan di situlah kemah tu sampai untuk meniaga besok, keluarkan balik, terus pasang. Dia meniaga makanan tetapi kita tengok kemah dia ada yang hitam, ada yang kelabu, ada yang bukan lagi pada warna asal. Tak ada tanda-tanda pembersihan. So debu-debu pada kemah tu semua akan turun ke makanan. Right? Tu salah satu cara lah. Kadang-kadang minyak, kemah berminyak. Bila dah masuk dalam kereta tu, dalam kenderaan ataupun dalam pengangkutan, orang niaga ni, orang niaga makan ni pengangkutan dia paling kotor. Itu statement daripada saya. Okay. Kita nampak food truck. Food truck nampak cantik kan. Naiklah atas tengok. Kita nampak orang meniaga pakai payung tu cantik, pasar malam tu cantik. Kebanyakan pakai payung. Masuk dalam dia punya kenderaan yang bawa makanan tersebut, sebab dia especially yang goreng ikan, goreng ayam, dia orang ni bermain dengan minyak. Saya confirm lah, saya akan rampas ataupun saya akan tutup. Okay? Itu yang kita kena tengok. Kalau tuan-tuan rasa permis tu dia ni nampak, daripada permis kita tahu sama ada dia pembersih atau pemotor. Okay? Nombor dua, dah tengok, kita kena tengok pengendali. Okay? Pengendali ni maknanya orang yang mengendalikan tu, ini secara kasar dia memang kita tahu lah. Kalau macam penguasa, dia akan tengok pengendali itu dari segi bahan bukti. Contohnya, adakah dah mendapat suntikan typhoid, untuk kita untuk orang yang dibenarkan berniaga. Salah satu dia suntikkanlah. Di samping kita tengok kudis, di samping kita tengok dia punya kuku, rambut dan sebagainya. Tuan-tuan pun boleh menjadi mata-mata penguasa. Sebelum beli tu, tengok dulu kata ke bawah berkenaan dengan pendali. Kadang-kadang kalau kita tengok dia meniaga kuih ataupun lauk, especially lauk biasanya pelesian hanya seorang, dan pekerja seorang. Tetapi bila sampai hakikatnya, sampai di lapangan, sampai berniaga, dia perlu 2-3 orang lagi pembantu yang kita tak tahu asal daripada mana. Ini penting. So pengendali ni kalau tuan kenal lagi baik. Maknanya pengendali yang sepatutnya dia akan pamerkan, pamerkan lesen dengan suntikan yang dia telah dapati lah. Tu pertamanya kita tengok permis dia bersih ke tidak. Keduanya kita tengok dia punya pengendali dia, PL lah pengendali tu, PL. Perangai pengendalinya, ada isap rokok ke, suka meludah merata dan sebagainya. Kemudian kalau kita tengok, ini biasa sangat berlaku. Kalau kita masuk restoran, towel yang digunakan untuk lap restoran meja tu, lepas tu dia akan letak satu tempat. Betul? Lepas tu untuk yang next tu akan lap, ambil towel yang sama, lap pula untuk meja yang kedua, ketiga dan seterusnya. Okay. Kemudian kalau lap meja yang belum digunakan, okey. Tapi kalau lap meja yang telah digunakan, yang lauk tumpah, minyak tumpah, dia akan lap semua meja-meja dia dengan minyak yang melekat dekat kain tersebut lah. Itu pergerakan lah, orang kata transmission punya penyakit lah. Maknanya kalau meja tersebut ada virus, ada bakteria, semua meja yang lain akan ada. Itu secara kasar lah. Kemudian peralatan yang digunakan. Okey. Kadang-kadang pinggan mangkuk, cawan dah retak 1000, dah nampak line hitam dia tu. So line hitam dia tu maksud dia line yang dah retak, yang mana color hitam tersebut
akan ada what we call that, akan ada bakteria yang dah membiak di dalam line hitam tu sebenarnya, right? Okey, ada satu soalan daripada Nurul ya. Saya boleh baca ke tak boleh baca ni sekejap sebab dia kadang-kadang dia gelap macam ni. Tak apa, nanti saya baca. Kemudian kita tengok makanan tu sendiri, ini wajib. Sebab itulah kadang-kadang bila kita bila kita tengok isu-isu yang viral, ada orang kata ada ulat. Saya rasa isu ni sedap ni, ya. Ada ulat yang dalam makanan dan sebagainya. Yang tu tuan-tuan sendiri kena tengok. Jangan excited sangat nak pergi beli barang dah. Jangan kan? Kadang-kadang di dalam kalau bahan-bahan mentah, contohnya di dalam sayur kita tengok sayur yang cantik tu yang kita nak beli kan. Sebenarnya sayur yang tak cantik tu dia tak ada racun tu lebih. Okey, daripada Nurul saya nak tanyalah, tak apa, tak payah tulis Selepas daripada notis penutupan, okey, lepas kita tutup apa ni tak tahu sebab kebersihan, okey, adakah pihak penguatkuasa datang memeriksa lagi bila kedai itu beroperasi semula untuk pastikan mereka patuh pada kebersihan? Okey, terima kasih Nurul. Bagus soalan dia. Maknanya kalau kita pergi buat operasi tutup kedai, saya harap Nurul ada, apabila kita bukan kita pantau selepas saja. Bukan pantau selepas 14 hari je. Kita juga akan sepatutnya datang memantau kepatuhan daripada segi penutupan tersebut. Sebab ada yang permis, kita faham sebab apa kita tutup permis dia, sebab dia tak mampu untuk bagi permis yang terbaik untuk dia. Kos tak ada, orang tak datang ramai. Dan sejarahnya ambil daripada mak ayah dulu. Contoh kan, turun kepada anak. Jadi anak tak ada duit nak kita pun datang. Pastikan shilling dia tukar baru. Pastikan dinding ini bersih apa semua. Dia orang tak ada kos tu nak buat benda-benda tu. So, dari segi penutupan yang kita buat, kebanyakan dia adalah, kalau macam saya dulu, saya akan lihat daripada segi pengendalian makanan, dari segi pengendali makanan. Yang ini sangat penting. Sebab persentage, kajian saya tak tahu, persentage daripada, saya rasa, daripada perebatan bakteria adalah daripada pengendalian dan daripada pengendali itu sendiri. Bukan daripada struktur bangunan dan sebagainya. Memang dia menyumbang kepada seperti tandas dan apa semua tu, tetapi sumbangan utama dia adalah daripada pengendalian makanan itu sendiri. Kemudian selepas kita tutup ni, jarak dia dalam masa 14 hari lah mengikut ATA kan, tetapi kadang-kadang ada permis yang dapat mencapai cadangan kita tu tak sampai pun 14 hari. Okay, so dia akan mohon kepada penguasa untuk melakukan pemeriksaan semula premis tersebut, dan rating daripada pemeriksaan semula itu akan memastikan bahawa premis tersebut boleh dibuka atau sebaliknya, atau diteruskan lagi atas ketidakpuashatian pegawai penguasa yang memeriksa mengikut peruntukan-peruntukan yang ada, peraturan-peraturan yang ada. Kemudian soalan Nurul tadi, selepas tu kita kena pantau. Sebab saya dah kata pada awal tadi bahawa permis makanan ni bukan isu permis hari nak raya baru kita nak tengok. Tak. Dia memang ada sekurang-kurangnya setahun 2 kali satu permis tu, tak silap saya dulu. Kita akan pantau dia punya kebersihan. Dan kita kena ingat saya bukanlah nak menjadikan kecukupan staf tu sebagai alasan untuk kita tidak memeriksa kedai makanan. Saya tak nak jadikan alasan tu. Tapi secara keseluruhan, secara harafiah dia, secara maknanya orang ramai pun dah jadi mata-mata kita dah. Sekarang ni kalau nak buat aduan cukup cepat, so kita akan datang walaupun tidak mengikut rutin yang kita perlu hadir ke dia punya premis lah.
Okey, kemudian apa lagi yang kita perlu lihat adalah peralatan yang digunakan, makanan yang digunakan, dia datang daripada mana, daripada siapa, is it halal atau tidak, daripada Bangla ke daripada, itu kita kena tahulah mana yang kita minat makanan tersebut. Kemudian di samping tu, penguasa akan tengok lesen lah. Tuan-tuan boleh juga tengok lesen kalau pemunya bagi. Baik, kita teruskan. Yang kedua, okey. Tadi saya ada dua skop. Yang pertamanya berkenaan dengan Bazar Ramadan. Yang keduanya berkenaan dengan lak dan sita. Apa itu lak? Lak ni adalah satu tindakan yang kita perlu buat terhadap makanan yang ataupun tempat memproses makanan yang tercemar. Okey. Sita ni maknanya kita tutup terus sama ada ia satu arahan daripada mahkamah ataupun daripada barang-barang yang melanggar atas peraturan kebersihan makanan. Dan di dalam lak dan sita ni, apa yang tuan-tuan perlu tahu? Ni dia. Okay, sebelum tu saya tengok ada soalan juga. Tuan Ramli ingin bertanya, contoh, saya tidak pernah jual makanan tetapi bulan puasa saya dapat lesen dari mana majlis untuk berniaga. Dia tak pernah jual makanan tetapi dapat lesen dari berniaga. Adakah saya masih kena ambil suntikan typhoid dan ikut kursus pengendali makanan? Baik, bagus soalan ni daripada Puan Umul. Okey, soalan dia tak pernah berniaga makanan. Okey, tetapi kadang-kadang ada hari-hari macam ni, orang tahu dia ni pembuat kuih yang sedap. Contoh kan. Ni saya ambil contoh umum ya. Jadi setiap raya orang nak kuih dia je. Orang nak makanan dia je. Orang tak nak makanan lain. Jadi perlu tak dia ni untuk mengambil suntikan atau mengambil lesen daripada pihak majlis? Pada saya perlu. Sebab apa perlu? Pertamanya, apabila makanan itu kita telah jual ke orang, maknanya kita berurusan dengan orang awam. Kalau kita berurusan dengan orang awam, maknanya kita akan bertanggungjawab kalau dia beli makanan kita tu, dia mengalami keracunan dan siasatan menunjukkan bahawa makanan yang dia beli itu adalah makanan kita. So, kalau dia pengguna, kalau dia nak sue ataupun dia nak bawa peniaga ke mahkamah, tak ada masalah. Okay. Begitu juga kebanyakan peniaga-peniaga yang cuba mengelak daripada suntikan, label dan sebagainya, diorang ni terlepas daripada mahkamah. Okay. Diorang terlepas daripada tindakan-tindakan. Sedangkan makanan yang dia jual tu kita, ini contoh Cik Umul, saya bukan ada masalah. Cuma saya mencadangkan kalau kita menjual makanan, kita terlibat di dalam sanksi jual beli. Okey. Kecuali kita derma lain, kita derma lain, kita okey, tahun ni bubu-lambu kampung baru siapa nak pergi ambil derma, tak ada sanksi jual beli, tak ada. Maknanya nak bawa ke mahkamah pun susah sebab aku derma. Dia yang ambil siapa suruh. So maksud macam itulah. Ayat bisa kan. Okey, tak apa. So kalau ada niat untuk berniaga, kecil-kecilan, setahun sekali dia berniaga, tapi adalah lebih baik kita lesenkan dan mendapat suntikan typhoid lah. Baik. Ada soalan lagi Okey, daripada Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika kita makan di kedai, okey, dan ada customer lain yang menghisap rokok sehingga mengganggu ketenteraman, apa tindakan lain yang boleh diambil selain daripada membuat teguran? Terima kasih. Okey, ni cerita rokok pula. Okey Fauzan, dia yang dia buat tu salah dah. Okey, salah dah. Maknanya merokok di premis makanan, kita panggil di bawah seksyen 10 tu, saya tak ingat subsection berapa. Merokok dalam premis makanan ada satu kesalahan. Okey, jadi macam mana cara, dia tanya macam mana cara nak tegur orang tu supaya jangan merokok. Kalau kita tengok iklan pun ada juga kadang-kadang cara terbaik ni kita nak tegur orang ni memang susah. Yang layak tegur merokok di dalam premis dia adalah tuan kedai. Okey.
So kita maklumkan dengan tuan kedai, kata saya ada anak kecil makan bersama saya, tetapi saya risau kesihatan dia apa semua sebab dia ni ada asma dah, ada apa. Saya tegur tuan kedai dan tuan kedai berhak untuk menegur mengisap rokok dan secara secara tak langsung kalau dia ada bukti CCTV contoh di kedai tersebut, dia boleh buat aduan di pejabat kesihatan berhampiran untuk penguasa datang. Tapi itulah kan, bila kita fikir, wah banyak masa dia tu kan, rokok pun dah habis dah, orang pun dah belah kan. Tapi prosedur dia macam tu. Prosedur dia macam tu. Jadi hak tu adalah kepada tuan kedai. Jadi kita nak tegur, kita kalau pernah tak tengok iklan tu kata tangan rokok gitu kan. Jadi kalau ada anak kecil tu, ada budak tu, kita suruh tegur pun dia nampak macam sopan sikit daripada kita tegur terus bergaduh dalam kedai. Jadi bagus soalan tu sebab banyak, kadang bukan dalam premis makanan saja, kadang-kadang dalam kilang, dalam sekolah, dalam premis kerajaan dan sebagainya. Kawan nak tegur takut tak bunyi right? Okey. So kita teruskan sikit lagi apa yang perlu kita lihat apabila kita pergi buat lak dasita. Pertamanya tuan-tuan kena tengok makanan yang berbungkus tu, kau kena tengok bungkusan tu baik atau tidak. Kemudian label dia. Label ni kadang-kadang kita tengok kebanyakan isu makanan sekarang ni adalah makanan-makanan datang dari luar negara ni, datang dengan kontena ni. Okey. Datang dengan kontena tulis lain tetapi di dalamnya adalah makanan. Kita tak tahu apa makanan, kadang tulisan Korea lah, tulisan Cina kita tak tahu. Tu label tu penting. Kemudian di dalam label makanan ni juga kena ada dia punya ingredient dalam tu kena jelaskan dengan nyata. Kemudian tarikh luput. Ini penting tarikh luput kadang-kadang kalau kita suruh anak kita pergi kedai, dia tak ada masa bang nak tengok tarikh luput ni, no way. Okay? Kadang beli roti nanti ni duit mak bagi RM1.50 nanti beli roti buat pergi sekolah, dia ambil makan terus dia tak ada isu sebab tu kita kena pergi buat operasi. Kemudian makanan rosak, makanan yang tak boleh jual, especially kadang-kadang orang meniaga buah. Ni saya bagi contoh orang meniaga buah, at the end buah tu masuk dalam mangkuk, ni nak buat apa ni dalam mangkuk, kita kasih murah ni sebab buah ni ada harga rosak. Rosak tu pun dah tak boleh jual dah sepatutnya. Tak cik orang buat cekodok ni, pisang ni sebab tu hitam-hitam tu dia. No. Kau bagi bahan rosak kehadap orang, kemudian orang tu makan. Dia berkat tak berkat lah, macam cerita halal tadi sama kan. Kemudian pencemaran itu makan yang dah tercemar. Makanan yang tercemar ni kadang-kadang ada pencemaran yang kita boleh nampak. Pencemaran bakteria kita tak boleh nampak. Cuma kita boleh nampak buih-buih. Kalau ada pencemaran fizikal, contoh masuk lalat sekor, cicak sekor dalam, kita nampak lah. Kemudian makanan yang perlu dilihat, anda nanti kalau beli, tengok sama ada, kalau makan tu was-waskan, tengok dia segi halal dia, ada ke tidak. Ini contoh pelabelan operasi. Kalau kita tengok gambar yang sebelah kanan saya ni, dia adalah satu kontena. Kita tangkap satu jenis yang diisytiharkan sebagai makanan tetapi tidak ada label pada makanan tersebut. Ini sangat penting di dalam penyebaran makanan tersebut. Kita tak tahu dia campuran dan apa semua. Kemudian label makanan. Ini contoh label yang perlu ada. Okey, ada soalan lagi daripada umur. Tuan Ami, kalau buah yang dah mula rosak yang dijual di pasar raya dapat reduce price sampai 50%, itu boleh ke? Boleh, saya rasa tak ada masalah. Maksud saya boleh tu, dia boleh jual dan kita boleh beli, tak ada masalah. Tapi masalahnya apabila buah tersebut terikat dengan peraturan. Memang tak boleh. Okay. Dan di sini saya nak nyatakan bahawa kalau terdapat buah-buah macam ni, please tolong elakkan. Sebab buah yang dah tak juicy ni, kemungkinan ada buah-buah yang dia sebab apa dia rosak? Sebab mungkin dia dah tersentuh dengan chemical, tersentuh dengan cat ke, tersentuh dengan ubat nyamuk ke, sebab tu dia jadi tak elok. Okey? Apabila dia tak elok, kita ambil tak apalah, dia 50% kan, resiko kita tanggung. Itu tak boleh lah. Maknanya elakkan makan makanan yang dah teruk sangat rosak. Kadang-kadang bila lama kan dekat pasar raya kan dia ada fridge kat dinding tu yang sejuk tu kan. Dia freeze tu kadang-kadang
bila malam ditutup juga untuk penyematan, kemudian air juga akan menitik. Air ni akan merendam makanan-makanan yang belah bawah. Dan air ni sebenarnya dia banyak campuran chemical lah yang berada dalam tu. Okey, berbalik kepada ni, kita tengok label makanan yang perlu ada. Contoh macam ni, ada makanan-makanan orang yang palsu. Dia meniru makanan orang yang original. Tu kena tengok. Okey, kita ada sedikit masa lagi, minta maaf lah. Kemudian tarikh luput. Tarikh luput kita tengok especially makanan-makanan yang bersusu. Dia ni memang wajib ada tarikh luput. Okey. Kemudian pembungkusan kita tengok ada yang berkarat, ada yang kemet. Kemet tu sebenarnya pengurusan daripada premis tersebut. Premis ataupun kedai tu kadang-kadang dia jual tin tu terjatuh, dia akan kemet. Bila dia kemet, apabila kemet akan ada udara boleh masuk dan akan mencemarkan makanan ke dalam tu lah. Okey. Soalan lagi Kalau makanan yang dijual di pasar raya, contoh nasi ayam, dah jual mula pagi tapi dah petang dia reduce price pun tak digalakkan ke beli. Okey. Katalah di dalam pasar raya, kata pagi jual roti 60 sen satu kan. Tetapi bila petang kan nak tutup kedai dah pukul 8, 9.30, dia akan jual kepada 30 sen. Saya rasa tak ada masalah. Tak ada masalah sebab makanan tu tak tercemar. Makanan tu mungkin dibungkus dengan baik. Makanan tu boleh tahan makanan kering yang boleh tahan berhari-hari lamanya. Okay? Tak ada masalah. Cuma masalah dia makanan yang katalah makanan berlauk tu tak boleh lah. Makanan ada lauk, ada nasi apa semua tu kan. So bila nak petang dah tentu dia akan basi. Okay? So sebagai kita jangan excited sangat untuk membeli barang-barang yang dapat reduce price ni. Okey, sabar. Ni contoh makanan rosak So kalau ada makanan rosak tu, 3 perkara ni kita lihat bau rasa ni wajib. Kita boleh rasalah, jangan excited sangat nak beli makanan-makanan. Kadang-kadang kita tengok kita ni semua tak sama, dia punya kos kehidupan tu tak sama kan. Kadang-kadang satu penganiayaan pada orang yang kurang duit, beli anak ramai, terpaksa beli mangkuk besar, isi kena banyak anggur dalam tu, tapi anggur semua dah hitam. Okay, anak nak makan anggur. So, itu kita cuba elakkan. Sebab tu kita kontrol bukan saja pembeli tetapi kepada peniaga. Okey, ini pencemaran. Pencemaran saya rasa biasa ni kita tengok beli makanan yang dibungkus dengan sup khabar. Okey. Itu tak payah cerita lah. Karbon dalam sup khabar ni akan melekat. So kita bukan makan makanan goreng pisang berasa karbon lah. So yang saya boleh cakap. Yang kedua ni, kalau kita tengok ni, ada godok telur. Ni kalau kita tengok ni, kalau tuan perasan yang saya tunjuk ni, ini adalah pertindihan tempat jual. Bayangkan sebelum dia letak makanan di atas kotak ni, di atas tupperware yang bawah ni, dia letak makanan dekat mana? Tuan-tuan kena fikir itulah. Pasti dia akan letak di atas meja lain ataupun letak di atas tempat lain, dan yang mana tempat tersebut kita tak tahu dia punya kebersihan lantai ke, atas lantai ke, atas kenderaan ke, atau apa ke, dan bawah ni akan mencemarkan makanan yang ada di bawah apabila masuk hentak letak sudu ni, plastik-plastik semua ni. Plastik ni letak sentuh terus ke makanan So tu contohlah. Kemudian yang last sekali ni biasalah isu-isu berkenaan dengan halal. Biasanya kita akan, kalau saya buat operasi, saya akan pergi bersama dengan pihak JAKIM, dengan pihak dia orang lebih arif. Cuma kita nak memastikan bahawa makanan yang dijual tu kita ambil sampel. Dari situ kita akan tahu sama ada ia menggunakan gelatin daripada bahan yang tidak halal lah. Okey. Ngam-ngam ya? Ngam-ngam masa saya dah habis, jadi saya open lah sekejap kepada semua yang ada ni untuk bertanyakan soalan-soalan. Mana yang boleh jawab tu saya cuba jawab. Okay. Mana yang tak boleh jawab tu nanti saya akan ambil maklum lah, okay, untuk bagi jawapan yang akan datang. Right. Ada soalan?
Ada soalan yang kita nak bincang? So, banyak sangat soalan sebab skop saya kecil je. Skop saya adalah berkenaan dengan Bazar Ramadan dan juga lak dan sita tadi. Lak dan sita ni biasa kita akan lebih tahulah. Cuma nasihat saya kepada semua kan yang ada sini, kalau kita nak kirim dengan anak-anak, kalau kita nak kirim dengan saudara berkenaan balik, nanti beli je lah kari pak 2. Budak-budak dia tak tahu benda ni, balik keripak angin dapat, kan, contoh. Kemudian isu-isu yang lagi satu, saya nak ada soalan. Selamat petang, saya nak tanya di mana boleh ambil suntikan typhoid. Suntikan typhoid mana-mana klinik swasta boleh. Klinik swasta yang ada. Memang dulu suntikan ni Peribad Kesihatan yang buat. Dah tu salah satu kerja saya dululah, suntik orang juga. Sekarang ni kerajaan dah turunkan kepada klinik swasta, so kita serah pada pengendali klinik mana dia nak ambil lah. Dengan bayaran sikit lah. Mana klinik yang murah tu pergilah. Gitu. Right, ada soalan lagi? So, kalau tak ada soalan, Alhamdulillah. Pertamanya saya ucap terima kasih kepada semua, kepada ahli jawatankuasa. Sebenarnya saya ni pun tangkap muat juga. Saya pun tangkap muat juga ni, sepatutnya bulan 9 bahagian pembantu kesihatan awam ni untuk bagi talk. Kemudian, yalah, tak apalah, ini sebab nak tunggu bulan 9 ni Ramadan pun habis. So, saya ambil inisiatif ni untuk berada di tengah-tengah supaya kita elakkanlah daripada kita terkena penyakit dan sebagainya. Kemudian terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa CME dan kepada semua yang ada dalam ni. Selamat berbuka puasa. Ya Allah, ya Tuhan tu. Tak lama lagi dah, kejap lagi. Kemudian tak lupa juga selamat Hari Raya kepada semua muslimin yang berpuasa. Okey, terima kasih. Saya serahkan semula lah kepada moderator. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada penceramah kita pada petang ini di atas perkongsian yang memang cukup bermanfaat dan penting untuk kepada kita pengetahuan sebagai pengguna dalam memastikan kesihatan kita. Okey, dan untuk peringatan kepada semua peserta untuk tidak lupa mengisi borang kehadiran yang mana telah diletakkan di bahagian chat room, dan ianya akan dibuka sehingga 15 minit selepas pada sesi CPE pada petang ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua peserta, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk siri-siri CPE yang akan datang, yang mana akan diwar-warkan dari masa ke semasa lah. Dan jangan lupa juga untuk ikuti YouTube channel CPE untuk menyaksikan semula CPE yang telah dilaksanakan sebelum inilah, dan juga follow Telegram CPE ILKKM Sungai Buloh. Okey, sekian. Assalamualaikum dan terima kasih.